Saya Farana, saya daripada Wartawan Twitter. Saya ingin berguna sekejap. Okey. Saya nak tanya, apa terdapat poin tentang kejohanan SMKC pada tahun 2026 yang sedang berlangsung ini? Okey, baiklah. Alhamdulillah pada tahun ini pihak unit co-curriculum SMK Cenderawasih telah mengajukan sukan di Stadium Darul Makmur dan amat meriah sekali. Alhamdulillah. Soalan yang kedua pula, apakah harapan puan terhadap para atlet dan rumah sukan yang mengambil bahagian dalam kejohanan kali ini? Okey, harapan saya agar semua rumah sukan dapat berdaya saing secara sihat kerana semua adalah pemenang di hati SMK Cenderawasih. Soalan yang ketiga pula, bagaimanakah puan melihat kepentingan penganjuran sukan tahunan dalam membentuk sastra dan jati diri pelajar? Okey, sebenarnya penganjuran sukan dapat membentuk disiplin anak-anak kerana aktiviti sukan melibatkan kerjasama dan juga disiplin yang tinggi. Soalan yang keempat, apakah pencapaian puan harapkan daripada kejohanan sukan ini bukan sahaja dalam bidang sukan tetapi juga dalam pembangunan karakter pelajar? Okey, saya punya pandangan. Okey, saya harapkan agar selain daripada murid SMK Cenderawasih cemerlang dalam bidang sukan, ia dapat cemerlang juga di dalam mana-mana bidang terutamanya akademik dan juga sasiah diri. Soalan yang terakhir, apakah puan berhasrat untuk memperkenalkan pembaharuan atau aktiviti baru dalam sukan tahunan pada masa akan datang? Okey, insya-Allah SMK Cenderawasih sebenarnya sentiasa menganjurkan aktiviti baharu. Contohnya pada tahun ini kita julung-julung kalinya menganjurkan acara merejam lembing dan pada masa akan datang mungkin kita akan menganjurkan acara yang lebih banyak lagi bagi memberi peluang kepada semua murid SMK Cenderawasih agar terlibat dengan sukan sekolah. Terima kasih puan untuk soalan terkami. Okey, baiklah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Akak. Saya daripada Wartawan Twitter. Saya nak tanya Akak dulu pasal soalan boleh? Waalaikumsalam, boleh. Okey, pada pendapat Akak tentang gimmick bukan ada persembahan yang untuk baris sebentar tadi. Dia tanya pasal gimmick dengan persembahan tadi, best tak? Yang tadi best gila. Lepas cakap lagi best daripada tahun lepas tak? Tadi best sebab yelah kita tak pernah buat kat stadium kan, asyik buat kat sekolah kan. And kita orang pun yang salah satu ahli person juga, so kita orang have fun jugalah. Okey, soalan yang kedua, Akak puas hati tak dengan sukan tahunan SMKT pada tahun ini? Untuk tahun ini, alhamdulillah puas lah, puas daripada tahun lepas. Puas lah sebab tahun lepas macam kita macam tergesa-gesa sangat kan. Tahun ni kita ambil masa. Okey, itu sajalah tentang soalan kami. Sukan pada tahun ini, awak rasa best ke tak? Best sangat sebab tadi saya suka sangat tengok orang pembarisan, dia orang buat macam-macam persembahan. Tapi bila dah start lari tu macam berdebar lah juga sebab dia macam takutnya. Begitulah. Okeylah, terima kasih. Dengan ini diumumkan juara keseluruhan kejohanan sukan dan olahraga SMK Cenderawasih tahun 2026 dengan pungutan mata sebanyak 3,601 mata. Juaran keseluruhan ialah Rumah Raja